rakyat atau pembesar tak boleh menegur atau mengkritik, tak boleh mencabar, bahawa mereka ini ada kuasa yang membolehkan mereka melakukan apa saja dan rakyat itu dikenaki setia. Ini kajian sejarah yang diangkat oleh ahli sejarah sebagai sistem politik di negeri-negeri Melayu ini, termasuklah di Terengganu ini. Bahkan dalam kajian sejarah, saya sebut oleh Profesor Chia Bongkeng, guru saya di SM, dia ada hasilkan satu bab buku diceritakan tentang sifat utama politik di negeri Melayu ini ialah konflik, persaingan kuasa. Sepanjang kurun ke-19 sehingga awal kurun ke-20, dia senaraikan setiap negeri-negeri Melayu, termasuklah Terengganu pada kurun ke-19 sehingga kurun ke-20, negeri-negeri ini sedang dalam keadaan merosot, dalam keadaan runtuh disebabkan oleh konflik perebutan kuasa dan perang saudara. Bahawa negeri-negeri ini tak ada undang-undang. Orang putih sebut lawlessness. Tak ada peraturan, tak ada negara, tak ada sebuah kerajaan, institusi yang menetapkan peraturan-peraturan sampai rakyat ini ditindas. Bahawa pemerintah, pembesar-pembesar boleh melakukan tindakan memerah rakyat yang akhirnya menyebabkan negeri-negeri ini tidak stabil pada kurun ke-19. Tetapi pandangan ini bagi saya sebenarnya bila dikaji balik dalam konteks sejarah, terutama kes Terengganu ini, ia adalah sangat bertentangan dengan apa yang disebut oleh sarjana tersebut. Sekali lagi, Prof Chia ini dalam tulisan itu diceritakan bahawa Terengganu ini adalah salah sebuah negeri di mana berlaku konflik sampai runtuh kerajaan dia. Dan disitulah punca yang menyebabkan British campur tangan di sini. Bahawa perang saudara dan institusi pemerintahan yang tidak berundang-undang itu, yang dia sebut sebagai feudal, menyebabkan negeri Terengganu ini akhirnya telah jatuh ke kancah perang saudara. Dia beri contoh pada kurun ke-19 di bawah pemerintah